Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Madiha binti Muhammad Syukri. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Telemur, TBA 5047. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan nilai-nilai murni di dalamnya sebagai pengisian bicara buku. Buku ini bertajuk Peniaga yang Rajin dan Ikhlas, hasil karya Kamarina Hassan yang diterbitkan oleh penerbitan Afdal pada tahun 2014 dengan ketebalan buku 48 muka surat. Buku ini mengandungi 5 bab yang cukup menarik. Buku ini menceritakan tentang latar belakang seorang pelajar yang bernama Hakim yang tinggal di hujung kampung sana. Beliau seorang pelajar yang gemar akan aktiviti yang mencabar. Kedua ibu bapanya adalah penjual di pasar malam. Beliau seorang anak yang baik, sentiasa membantu ibu kedua orang tuanya. Pada satu hari, beliau teringin ke pasar untuk bersama-sama mengendalikan urusan di pasar. Apa yang menarik dalam cerita Hakim ini? Beliau akan membawa sebuah buku catatan bersamanya. Beliau akan mencatat setiap perkara yang beliau rasa boleh memberi motivasi dan inspirasi. Setiap perbuatan dan perlakuan bapanya diperhatikan dan diamatinya. Seterusnya, beliau jadikan contoh dan teladan untuk dirinya. Beliau menyatakan hasrat ingin menjadi seorang ahli perniaga yang berjaya diperingatkan. Beliau ingin meneruskan perjuangan bapanya dalam bidang perniagaan ini kerana beliau terinspirasi dan nampak banyak kebaikan yang beliau mampu lakukan kepada semua orang di dalam bidang perniagaan ini. Setiap hari cuti, pastinya beliau akan menemani bapanya ke pasar. Di situ, beliau belajar banyak perkara secara langsung dan tidak langsung. Pengajaran yang kita dapat dalam membaca buku ini adalah setiap kejayaan yang kita ingin kecapi memerlukan satu pengorbanan yang besar. Kehidupan kita selain itu juga berusahalah untuk setiap kejayaan. Sekian, terima kasih.